Hello, hai, Assalamualaikum. Okay. Uh, Pasal 17 bilion Sabah dapat. So, 17 bilion Sabah dapat tu, kononnya dah bagi. Lepas tu dia kata, akan bagi. Aku tak tahu yang mana satu yang betul. Kan? Cakap pun belik-belik kan. 17 bilion tu tahu tak? Projek KLCC, kos dia 10 bilion. Projek ECRL, projek tu kos dia 11 bilion. So kalau kata dah bagi kat Sabah 17 bilion, projek apa yang kat Sabah tu 17 bilion tu? Boleh disenaraikan tak? Tapi lepas tu dia kata akan bagi tu mana satu yang betul? Aku pun confused lah. Apa ni dia pergi Sabah kan, dia ni kan, sembang kan. Ada orang percaya ke cakap dia ni? Allah, kalau orang Sabah tu orang Sabah pilih PH dengan DAP ni kat sana, aku rasa korang ni memang bangang tahap-tahap. Jelas-jelas menipu je tu pun kau nak bangkar dia orang, pilih dia orang. Bodoh lah weh.